Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada sahabat-sahabat Bandi Budak Kampung. Salam kenal kepada anda yang baru bergabung di Facebook aku. Okey, hari ini Bandi Budak Kampung atau dikenali sebagai Pak Long berada dekat ni, nampak belakang kita tu adalah Gunung Singgalang ya. Tahulah Gunung Singgalang tu dekat mana? Dekat Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dan belakang kita ni pula kita nampak tu ada erupsi sikit tu, ada asap-asap dia tu. Itu Gunung Merapi lagi aktif ya. Sekarang Pak Long ni berada dekat kolam renang ni. Memang cantik tempat sini ha. Pagi-pagi hari memang sejuk lah kat kaki gunung kan. Dan nampak jap Pak Long tukarkan kamera depan dia nak tengok suasana kat depan kolam renang tu. Nampak bukit tu macam awan, tapi itu bukan awan nampak macam laut tapi itu bukan laut, awan. Nampak tu suasana kat depan dia. Kalau boleh zoom, di zoom sekali lah. Tukar kamera pula. Nampak tu memang kata orang cantik dia punya pemandangan dia. Inilah dia yang Pak Long katakan kolam renang. Kat sini kalau tengah hari sikit ni ramai apa nama tu orang. Walaupun di sini sejuk, tapi kalau masa-masa libur memang ramai orang. Tu nampak tu pemandangan gunung tadi. Gunung yang Singgalang tu. Kalau itu Bukit Kabun. Sana sejuk tu. Memang sejuk Bukit Kabun tu. Memang sejuk. Nampak tu. Itu Bukit Kabun tu sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat Pak Long tu Bukit Kabun. Itu tadi yang Pak Long cakap tadi tu, nampak macam lautan kan? Itu bukan lautan, itu adalah kota Bukit Tinggi. Macam inilah penampakan dia. Sekejap. Pak Long zoom itu Gunung Merapi nampak tu. Mengeluarkan asap pula tu. Pagi-pagi dia dah siap okok. Pagi-pagi ni kegiatan Pak Long jogging-jogging, tapi jogging pakai helm. Itulah dia. Begitulah dia sahabat-sahabat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah ada di aku punya video. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk anda semua. Bagi yang baru kenal dan baru datang, selamat bergabung sekarang mutu-mutu kat sini je lah, di Jalan Setapak. Suasana tu pagi-pagi ni memang cantik. Orang pun tak ada, jadi suara clear. Terima kasih kepada anda semua kerana selalu mengikuti aku punya video. Video Pak Long ni sebenarnya tak pakai edit, langsung upload. Itulah dia, apa adanya lah. Ini sebagai kenang-kenangan. Besok 2-3 tahun kita boleh nampak lagi video-video ni. Okey, tu je lah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Pak Long. Salam kenal, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.